Pernah tak korang bayangkan kalau alam semula jadi ni boleh cipta muzik dia sendiri? Bukan bunyi cengkerek atau desiran angin tau, tapi melodi yang betul-betul ada harmoni. Hari ni, jom kita terbang ke Croatia di mana ada satu ciptaan genius yang bagi suara pada laut untuk hasilkan sesuatu yang majis. Ya, korang tak salah dengar. Yang mainkan muzik tu bukan manusia, bukan speaker, tapi laut itu sendiri. Persoalannya, macam mana benda ni boleh jadi? Apa rahsia kat sebalik pantai yang boleh menyanyi ni? Okey, jom kita bongkar misteri ni sama-sama. Okey, cerita kita bermula dekat pesisir Laut Adriatik di Zadar, Croatia. Tempat ni memang lawa gila. Ramai pelancong datang sini sebab nak tengok sunset dia yang katanya antara tercantik di dunia. Tapi, bila diorang balik, ada satu benda yang diorang tak boleh lupa. Satu bunyi misteri yang macam datang dari dalam laut tu sendiri. Cuba bayangkan, kau tengah duduk tepi laut, relax. Tiba-tiba kau dengar alunan muzik yang menghantui. Bunyi dia sentiasa berubah-ubah, tak pernah sama. Seolah-olah ada sesuatu kat bawah sana tengah berkomunikasi. Dan ini bukan rakaman tau. Benda ni berlaku live 24 jam sehari. Dan inilah jawapan dia. Nama keajaiban ni ialah Morske orgulja atau dalam bahasa kita, organ laut. Ia sebenarnya sebuah karya seni yang berfungsi sepenuhnya sebagai alat muzik dan pemain muziknya Laut Adriatik itu sendiri. Tapi yang paling mind-blowing ialah betapa simpelnya rupa organ laut ni dari luar. Ia nampak macam tangga marmar biasa je, tempat orang lepak-lepak tengok view. Tak ada butang, tak ada wayar, langsung tak nampak macam sebuah instrumen muzik gergasi yang tengah dimainkan oleh laut. So, kat mana magic dia berlaku? Mestilah tersembunyi dari pandangan kita. Jom kita selami sikit macam mana kejuruteraan yang genius ni berfungsi. Dan inilah part paling gila. Dalam dunia yang serba guna bateri dan elektrik ni kan, instrumen ni berfungsi 100% guna kuasa alam. 100%. Memang satu contoh rekaan yang sangat pintar. Guna tenaga ombak tanpa tinggalkan sebarang jejak karbon. Mekanisme dia nampak je mudah, tapi sebenarnya bijak gila. Bayangkan macam ni, setiap kali ombak hentam tangga tu, air akan ditolak masuk ke dalam satu sistem pipe yang tersembunyi. Air ni pula akan bertindak macam omboh gergasi, tolak udara yang terperangkap dalam pipe tu. Udara yang dah termampat ni tak ada jalan lain, so dia akan dipaksa keluar melalui lubang-lubang kecil ke atas tangga. Dan lubang-lubang inilah yang direka khas macam whistle. So bila angin keluar, terhasillah nota muzik yang kita dengar tu. Dan kita bukan cakap pasal 1-2 pipe je tau. Ada 35 pipe organ gergasi yang tersembunyi bawah tangga marmar ni. Setiap satu ditala dengan teliti, dengan saiz yang berbeza-beza. Sama macam organ pipe dalam gereja besar tu. Perbezaan saiz ni lah yang bagi dia kebolehan untuk hasilkan macam-macam jenis nota muzik. Mencipta harmoni yang sentiasa berubah dan kompleks. Maksudnya, laut itu sendiri yang jadi konduktor dan pemuzik untuk orkestra ni. Kalau hari tu laut tengah tenang, ombak yang perlahan akan cipta melodi yang mendayu-dayu, syahdu je. Tapi, bila laut tengah mengamuk, ombak yang kuat akan hasilkan simfoni yang dramatik dan power, bergema sepanjang pantai. Tak ada dua persembahan yang sama. Setiap hari adalah sebuah konsep yang unik dan baru. Tapi, organ laut ni bukan sekadar satu keajaiban kejuruteraan. Cerita dia lebih mendalam dari itu. Ia sebenarnya lahir dari sebuah tragedi untuk menyembuhkan luka sebuah bandar. Untuk kita betul-betul faham kenapa benda ni wujud, kita kena undur sikit ke masa lalu Zadar yang agak suram. Semasa Perang Dunia Kedua, bandar ni hancur, lebur. Pengeboman yang teruk mengubah pantai dia yang dulu cantik jadi timbunan konkrit dan besi. Benda ni tinggalkan parut yang sangat dalam, bukan je pada bandar tu, tapi pada jiwa penduduk dia. Lepas perang, sebab nak cepat bina semula, pantai yang indah tu digantikan dengan apa yang orang tempatan gambarkan sebagai sebuah tembok konkrit yang hodoh. Ia satu binaan yang tak ada jiwa, yang seolah-olah memisahkan penduduk bandar tu dari laut yang mereka cintai. Di sinilah hero kita muncul. Seorang arkitek tempatan, nama dia Nikola Basic. Dia tengok tembok konkrit ni bukan sebagai penamat, tapi sebagai satu peluang. Visi dia
adalah untuk sambung balik ikatan yang terputus tu, untuk ubah parut perang jadi sesuatu yang indah dan boleh dinikmati semua. Dan cuba tengok transformasi ni. Apa yang dulunya sebuah tembok pemisah yang sejuk dan tak ada jiwa, sekarang jadi sebuah jambatan bunyi yang hidup. Ia ubah kawasan pantai yang mati tu jadi tempat orang ramai berkumpul, berhubung balik dengan alam dan cari ketenangan melalui muzik laut. So, bila organ laut ni dibuka kepada orang ramai pada tahun 2005, ia bukan setakat pulihkan pantai Zadar. Ia bagi bandar tu satu jiwa yang baru dan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada konkrit semata-mata. Kejayaan projek ni memang luar biasa. Ia terus menang anugerah berprestij dan dengan cepat jadi salah satu tarikan paling popular kat Croatia. Tembok konkrit yang dulu orang tak pandang, sekarang dah jadi sebuah mercu tanda ikonik. Ia letak balik nama Zadar kat peta dunia sebagai destinasi yang wajib pergi. Dan ini bukan pujian biasa-biasa tau. Pengarah filem legenda Alfred Hitchcock pernah isytiharkan yang Zaldidar ni ada sunset paling cantik kat dunia. Dan sekarang, organ laut ni dah bagi runut bunyi yang paling sempurna untuk pemandangan yang dah sedia epik tu. Cuba korang bayangkan sekejap. Kau duduk kat tangga marmar yang suam-suam, tengok matahari perlahan-lahan jatuh kat kaki langit, warnakan langit dengan oren dan ungu, dan sepanjang masa tu, kau diiringi oleh melodi unik yang dicipta oleh ombak. Ia satu pengalaman yang orang kata macam terapi untuk jiwa. Satu kemewahan yang tak ternilai, tapi boleh dinikmati secara percuma. Jadi, apa pengajaran besar yang kita boleh ambil dari cerita organ laut ni? Ia lebih dari sekadar tarikan pelancong yang unik. Inilah mesej utama dia. Projek ni tunjukkan yang inovasi manusia yang paling hebat selalunya datang bukan dari melawan alam, tapi dari bekerja sama dengan alam. Nikola Basic tak cuba bina tembok untuk tahan ombak. Sebaliknya, dia tanya, macam mana kita boleh bekerja sama dengan ombak ni? Jadi, poin dekat sini ialah perubahan cara kita berfikir. Daripada tengok kuasa alam ni macam musuh yang kena kawal, kita boleh tengok ia sebagai rakan kongsi untuk cipta sesuatu yang hebat. Ombak yang sama yang boleh memusnahkan, kalau kita bagi saluran yang betul, boleh hasilkan muzik yang menyembuhkan jiwa. Organ laut Zadar ni adalah bukti yang sangat menakjubkan tentang apa yang boleh berlaku bila kreativiti manusia hormat dan raikan kuasa alam. Ia buat kita tertanya-tanya kan, apa lagi keajaiban yang kita boleh cipta kalau kita mula mendengar dengan lebih teliti kepada dunia sekeliling kita? Fakta ni gila dan ada lagi yang lebih pelik akan datang. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube World Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!